Inilah ketip kuku manual, okey. Kalau nak tahu, sebenarnya kita dah ada yang moden. Macam ni. Kenapa tak nampak macam kepit kuku pun? Okey. Kita tengok kat bahagian belakang ni tempat buang kuku. Dan kat sini kita ada button-button. So, kita buka cap dia. Dekat sini namanya lah tempat untuk anda asah kuku. Asah kuku dah macam kucing pula dengar bunyi dia. Jadi kita on dulu kat sini, tekan lama sikit dan dia akan muncul ini. Inilah tempat anda ubah speed. Dia ada kiri dan juga kanan. Kanan ni untuk anda asah kuku dan kiri ni untuk anda gilap kuku. Okey, kita cuba untuk asah kuku. Okey, cuba satu. Inilah mata dia yang mana anda akan nampak dia bergerak dekat sini dan anda boleh letaklah kuku anda kat sini. Okey, macam ni. Anda letak je, jangan takut. Dia akan slow. Nampak? Kuku saya pun dah berbentuk dekat sini. Nice tak? Jadi kalau nak potong kuku yang susah-susah tu macam budak-budak ke, saya rasa ini macam lebih selamat kan daripada guna yang manual ni. Yang ini bahaya juga kadang-kadang. Yang ini macam okey tapi dia ada banyak speed. Saya tunjuk 2 dan juga 3. Jadi 3 ni bahaya sikit lah sebab kalau nak letak tu dia cepat sangat kan. Anda pun nak ubah kuku anda bentuk macam mana pun susah. Tapi dia tak habis macam tu je. Yang mana anda boleh pusing dia dan dekat sini. Tengok kuku saya sekarang macam tak berapa nak licin kan. Saya cuba So sekarang anda akan nampak dia ada silau-silau. Okay? Nampak licin-licin sikit kat situ. Inilah efek bila gunakan ini. Nampak? Ini tak bahaya pun. Kalau anda tekan macam tu pun tak bahaya. Jangan risau, dia tak tajam kat sini. Cuma untuk licinkan ni, tak payah pergi pedicure, medicure lah. Buat kat rumah pun boleh. Okay, nice? Nice tak? Makin lama saya buat, makin nampak kelicinan dekat sini kan?